Okey, Assalamualaikum. Bersama saya lagi dengan Nazim Jual Kereta. Hari ni saya nak review satu unit A180 sebab saya banyak stok yang ready. A180 memang banyak. Kalau korang mencari A180 yang mampu milik, boleh cari dengan saya. InsyaAllah harga berpatutan dan murah. Dan kita nak bagi waranti selama 6 tahun unlimited mileage dan juga open workshop. Jom kita review kereta ni. Okay guys, sekarang kita berada di dalam A180 guys. Saya nak review sedikit tentang kereta ni. Alright, apa yang dia ada. Okay, korang akan dapat kereta ni dengan mileage 39,558 km. Dan korang akan dapat HUD meter kat depan tu. Nampak? Saya try zoom sikit. Okay, nampak? Korang akan dapat HUD meter. Okay. Dan kereta ni ada kamera 360 guys. Kereta ni special dia ada kamera 360. Korang akan dapat pedal shift kiri dan kanan. Okey. Dekat sini korang boleh adjust lah. Dekat sini semua boleh control dekat sini nampak. Boleh tolak-tolak kat sini. Korang nak macam mana kamera dia. Okey. Korang akan dapat dashcam depan dan juga belakang. Nampak? Dekat belakang tu pun korang akan dapat dashcam juga. Okey, kita bawa mesin kejap. Alright. Unit ni harga dah murah Sebelum ni kalau spek macam ni harga dalam 17, 18. Sekarang harga tak sampai 17 dan juga 18. Dah murah dah kereta ni. Kalau korang berminat dengan unit ni, kalau korang ada NCD 55, korang dah boleh dapat kereta ni dengan harga 168 on the road guys. Kalau tahun lepas dan juga 2 tahun lepas, kereta ni harga body saja 1718 guys. Sekarang korang dah boleh dapat 168 on the road NCD 55. Kena ada NCD 55 lah. Okay, kereta ni memang sedap pakai. Customer saya banyak dah beli A180. Dia kata pergi JB, pergi Terengganu, yang mana customer daripada Terengganu, daripada Johor, dia orang bawa long distance, bawa hari-hari, minyak safe. Minyak safe, memang safe. Walaupun enjin dia 1.3, tapi dia punya horsepower tinggi laju kereta ni. Tekan pergi InsyaAllah korang pakai memang akan puas hati punya. Nampak macam tak laju, tapi bila dah bawa memang sedap. Lepas tu dia kategori konti jadi bila bawa duduk dalam tak bising memang senyap dia. Alright, kita cari tempat untuk berhenti. Kita nak review bahagian luar pula, tengok apa yang ada. Kereta ni memang sangat cantik. Dia datang dengan sunroof. Cuma dia tak ada ambient light. Kalau dia ada ambient light, lagi cun, lagi cantik guys. Tapi tak apa, ambient light kita boleh pasang tak ada masalah. Kalau korang nak suruh saya pasangkan pun tak ada masalah. Alright. Okay, jom kita tengok bahagian luar pula. Okay, macam biasa guys, korang akan dapat electric seat kiri dan kanan. Memory seat pun ada. Okay. Dan korang akan dapat dia datang dengan BSM. Nampak? Dia datang dengan BSM. Alright, dia datang dengan sunroof. Sunroof ni boleh buka dia bukan macam apa ni, panoramik. Bukan macam panoramik roof, tapi dia sunroof boleh buka Okay. Dia punya tempat buka dekat sini. Alright. Kena buka 2 kali Satu cover saja buka, cover hitam tu. Lagi satu baru dia punya sunroof tu buka. Okey, memang terbaik guys. Nampak? Memang rare guys. Okey. Kereta ni datang dengan color grey color silver, sorry. Datang dengan color silver guys. Okey, kereta ni datang dengan color silver. Dia datang dengan tahun 2020. Okey. Tengok color dia memang cantik guys. Jarang bawa masuk color silver selalu warna putih, tak putih warna hitam.
Ni color ni memang cantik. Silver memang senang jaga guys. Kalau korang nak tukar dia punya part-part body, macam nak masuk A45 ke, nak masuk A35 ke, tapi biasa orang akan masuk A45 ya. Dia akan tukar skirting belakang, depan. Dah nampak macam A45S tukar sport rim. Dah cun. Okey, kereta ni datang dengan rim bersaiz 18. Saiz tayar dia 225 45 18 Okey. Nampak? Di sini 225 45 18. Rim 18 depan dan belakang sama. Okey. Engine 1.3. Road tag insya-Allah murah. Kalau korang berminat dengan unit ni, korang boleh terus kontak saya di 0195682692. Showroom saya di Bandar Baru Bangi, Section 10 guys. Okey, dia punya seat dia datang dengan half leather seat Nampak? Dia datang dengan half leather seat. Memang cantik. Nampak? Datang dengan half leather seat. Kereta ni tak buat apa-apa lagi, hanya cuci saja. Sebelum deliver, kita akan buat semua luar dan dalam. Kita akan touch up, buat interior dalam, buat interior luar. Semua kita akan buat. Kita akan servis dulu, baru kita deliver. Okey. Ini bahagian belakang dia. Luas selesa untuk duduk belakang. Okey, jom kita tengok bahagian bahagian belakang dia, bahagian bonnet dia pula. Bonnet dia pun besar juga. Walaupun dia cutting hatchback, tapi bonnet dia luas guys. Nampak? Sangat-sangat luas. Ni korang akan dapat carpet lagi, cover carpet original daripada Jepun, Mercedes ada separuh dia dapat yang bawah ni je. Jadi dia dapat sekali carpet. Alright, bawah ni dia punya spare semualah. Dekat bawah ni dia ada simpan. Yang unit ni tak ada spare tire dia akan bagi pump dan air. Okey. Yang mana dah support saya, terima kasih sangat-sangat. Alright. Yang mana belum lagi dapat kereta idaman korang, korang boleh terus call ataupun WhatsApp saya yang nombor saya sebut tadi. Korang boleh set appointment 1 hari awal untuk test drive. Korang boleh test drive kereta, tak ada masalah. Okey. Apa-apa pun, terima kasih sangat-sangat. Doakan sale saya tahun ni lagi padu, lagi banyak orang beli kereta dengan saya guys. Okey, yang penting korang beli dengan saya, korang puas hati dengan servis saya. InsyaAllah. Alright. Sekarang kita nak bawa kereta ni balik dia punya tempat. Kita nak bawa balik showroom balik. Sebab kereta ni belum register lagi, jadi kita kena bawa balik Okey. Nampak hari ni cuaca cantik cun Alright. Korang jangan lupa komen, like, share dan juga follow saya guys. Tekan loceng tu. Follow ramai-ramai sebab saya pun baru sahaja aktif dalam YouTube ni. Okey. Harap korang boleh support saya. Tak beli dengan saya pun tak apa. Yang penting support. Support saya. Okey, bagi tahu dekat jiran ke, dekat adik-beradik ke, dekat saudara mara ke, yang si Nazim ni ada jual kereta Recon. Showroom dekat Bandar Baru Bangi. Nampak? Okey guys, kereta kita dah hantar tempat asal dia. Alright. Ini saya punya salah satu saya punya showroom apa-apa pun terima kasih yang mana sentiasa support saya guys. Banyak lagi model-model kereta yang ada bukan A180 saja. Semua kereta Recon yang boleh bawa masuk dekat Malaysia ni, semua saya ada. Jangan risau. Tak ada, kita boleh buat special order guys. Alright. Apa pun terima kasih. Bye bye.